Pendedahan kewujudan aktiviti tidak bermoral melibatkan segelintir anggota tentera termasuk Dakwaan Budaya YY boleh menjejaskan keselamatan negara. Bekas Menteri Agama Datuk Seri Mujahid Yusof Rawal berkata Angkatan Pertahanan perlu memandang serius kerana memikul tanggungjawab besar dalam menjaga kedaulatan negara. Mendakwa berlaku budaya tidak bermoral di dalam kem tentera. Sebelum ini tular di media sosial beberapa gambar dan rakaman video mendakwa berlaku budaya tidak bermoral dan pelakuan tidak selaras dengan etika perkhidmatan di dalam kem tentera. Aktiviti tidak bermoral dalam kem. MINDEF dalam kenyataannya menegaskan dakwaan itu juga tidak mencerminkan budaya, nilai dan amalan sebenar ATM yang berteraskan disiplin, profesionalisme serta pematuhan ketat terhadap prosedur keselamatan. Sekiranya benar, tindakan tegas akan diambil tanpa kompromi selaras peraturan, tata cara serta undang-undang semasa. Orang ramai juga dinasihat tidak membuat spekulasi yang boleh menggelirukan masyarakat serta menjejaskan reputasi Kementerian Pertahanan dan ATM. MINDEF turut menegaskan komitmen berterusan dalam memastikan disiplin, integriti dan profesionalisme warga pertahanan berada pada tahap tertinggi selain tidak bertolak ansur terhadap pelakuan yang boleh menjejaskan imej dan kredibiliti institusi pertahanan negara. Beliau menegaskan Kementerian Pertahanan sudah lama mengharamkan kegiatan tidak bersiasah itu di semua kem di seluruh negara. Tambahnya budaya songsang YY bercanggah dengan tradisi mulia dan nilai Islam. 15 pegawai cabang pertahanan negara itu dikenal pasti terlibat dalam aktiviti tidak bermoral yang tular baru-baru ini. Masa pembelaan 15 orang ni dibawa ke hadapan Hakim Colin itu, di peringkat pembelaan pula tu saksi yang dipanggil 15 orang. Isu ini dibongkarkan di mana 20 orang pegawai TUDM, 23 jam Rolex yang bernilai RM.2 juta. Jam Rolex tuan-tuan, 23 jam Rolex bernilai 2.2 million. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menyita 3.9 kilogram emas bernilai lebih 2.3 juta ringgit berkait siasatan projek tender perolehan tentera darat. Kita mulakan dengan berita terkini. Seorang bekas Panglima Tentera Darat bersama kedua-dua isterinya direman hari ini bagi membantu siasatan kes rasuah yang membabitkan tender perolehan tentera darat Malaysia. Minggu lalu, bekas Panglima Tentera Darat Tan Sri Muhammad Hafizuddin Jantan bersama dua isterinya ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berkait siasatan rasuah tender perolehan. Yang memalukan Angkatan Tentera ialah pegawai-pegawai seperti ini. Sebab pasukan tentera yang berada di barisan hadapan ni, pegawai-pegawai dia ni korup nak mampus ya. Kedua-dua rasuah dan budaya YY tidak berlaku dalam sekelip mata. A military that tolerates moral decay is vulnerable to internal collapse and external threats. Both corruption and the YY culture. SPRM pada 23 Disember lalu hadir ke Kementerian Pertahanan dan menyiasat projek dilaksanakan melalui kaedah perolehan secara tender terbuka serta perolehan di bawah Pusat Tanggungjawab Tentera Darat. Terdahulu, Anwar pada Jumaat berkata kerajaan membekukan sementara semua keputusan perolehan Angkatan Tentera Malaysia ATM dan Polis Diraja Malaysia PDRM yang dikaitkan dengan dakwaan rasuah dan salah guna kuasa. Pernyataan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia sedang menyiasat 26 pemilik syarikat berhubung tender perolehan tentera darat. Menurut sumber, SPRM tidak menolak kemungkinan mereka akan direman bagi membantu siasatan. Untuk rekod, pada 6 Januari lalu, seramai 17 pengarah syarikat direman selama 5 hari bagi membantu siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berkaitan kes rasuah membabitkan rangkaian kartel tender perolehan Tentera Darat Malaysia TDM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan semua keputusan perolehan Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia yang terkait isu rasuah dibekukan sementara sehingga proses perolehan dipatuhi sepenuhnya. Seorang lagi pegawai tinggi ATM ditahan SPRM bantu siasatan kes rasuah. Keputusan kerajaan membekukan sementara semua keputusan perolehan Angkatan Tentera Malaysia ATM dan Polis Diraja Malaysia PDRM yang dikaitkan dengan isu rasuah disifatkan sebagai langkah wajar memandangkan perkara itu melibatkan
isu pertahanan dan keselamatan negara. Pegawai ATM pun boleh ambil rasuah. Panglima tentera dipanggil SPRM kes rasuah terbaru. Pegawai atasan ni, askar kat bawah ni nak mampus lah. Salah. Rakyat dah nampak apa yang ditontonkan oleh SPRM. Lagi rakyat marah. Panglima ATM, Panglima Tentera Darat pun ambil rasuah. Tuduhan rasuah dalam perolehan tentera termasuk penyiasatan terhadap bekas. Cikgu Bat ditawarkan wang sogokan 2 juta untuk tutup cerita skandal ATM. Seorang lagi pegawai tertinggi ATM dipanggil beri keterangan kepada SPRM. Dalam kes ini, jumlah tangkapan termasuk 2 orang tadi, terdapat juga 4 pegawai kanan ATM juga ditangkap dan juga 9 orang awak. Sebenarnya, kalau ikutkan Oktober Ogos 2025, tangkapan 5 pegawai dah kena tangkap kan dekat pegawai kanan ATM. Kes rasuah juga. Tahanan ini merupakan sebahagian daripada siasatan SPRM terhadap projek perolehan tentera darat termasuk tender terbuka dan perolehan di bawah Pusat Tanggungjawab Tentera Darat. Cikgu Bat ditawarkan wang sogokan 2 juta untuk tutup cerita skandal ATM.